Hai sis, RM100 untuk awak jika terima satu challenge dari saya. Nak tak? Nak lah. Challenge dia, remove makeup dan menggunakan lazy cream daripada Zimilan. Okey. Nak tak? Remove makeup sekarang. Ada makeup spare. Sekarang ke remove Sekarang. Boleh. tak bawa makeup? Okey, tak apa. Boleh. Boleh. Okey, jom kita cari satu tempat. Let's go. Boleh remove makeup sekarang? Jangan tekan tau. Ya, tak apa. Okey je. Siap remove makeup dah. Sekarang gunakan lazy cream daripada Zimilan ni pula. Sebenarnya yang ni sejenis tinted moisturizer. Oh, dia tak melekit lah. Ya, Dia lepas tu tak besar. boleh buat muka lebih berseri. Lepas tu brightening secara natural tau. Sumpah lah. Nampak lagi natural dan sangat glowing. Nampak sihat je kulit tu. Dan dia ringan. Dia tak berat macam kita pakai makeup. Betul. Sebab tu orang panggil lazy cream. Sebab untuk orang yang malas makeup macam Ica, nak cepat-cepat malas makeup, memang guna yang ni je. Dan kalau awak guna lazy cream di masa pagi dan pakai brightening gold malam hari, lagi cepat memperbaiki skin barrier kita, lebih jimat. Kalau pakai kedua-dua combo ni, esok pagi bangun-bangun tu memang muka terus berseri. Itulah ramai sangat orang review dekat TikTok. Saya selalu nampak tapi tak berani nak beli, takut overclaim. Tapi bila dah try ni memang best gila. Pakai ni je lah lepas ni. Kalau boleh, beli terus combo. Boleh mencerahkan kulit muka awak dan memperbaiki tone muka yang tak sekata. Seperti janji saya tadi, RM100 untuk awak sebab dah remove makeup. Menyesal tak? Rasa menyesal tak? Sangat berbaloi. Best gila dapat try lazy cream ni. Kalau korang nak juga, tekan bakul kuning sekarang.